sama je. Okay. Makan. So yang ni beli kat Shopee, memang ada jual. Yang dia siap, dia dah ganti dah letak ganti filem belakang belum. So kalau tengok pun sini lekuk kan. Lekuk ni dekat atas. Kena pasang macam ni, masukkan je lah. Nanti dah siap pasang, nanti cabut lain ni. Ni biar dulu. Masuk cabut lain di hadapan. Untuk tu belakang ni kalau kotor pun tak apa. Tapi kalau nak cantik, biar bersih, lap. Lapkan dia elok lah. Sebab yang ni pun yang ni pun boleh cabut sendiri. Rasam pula tu. So memang so pasangkan masuk ni. Mana kata yang ni bahagian atas je ni, dia ke bahagian atas. Balik sana kat lubang ni. Dah masuk, kita tekan je lah dia. Kalau tu kalau tak pecah aku boleh umpil. Tapi kalau ni kalau tak pecah kot. Tak pecah. Kalau tak pecah, kalau tak pecah, umpil lah kat jari. Pakai test pen ke, tak risau lah tak pecah, pakai test pen. Umpil ni, tekan belahan sini sama juga. Sini
tu masuk. So dia melekat elok dalam ni. Yang tadi lah, yang ni bahagian atas duduk ni. Pastikan semua dah masuk elok kat dalam longkang dia. So kita masuk part yang paling crucial sekarang ni lah, nak masukkan dia balik sini. Yang ni bahagian atas yang ni. Bahagian atas ni makna kata macam ni lah keadaan dia. So kalau terbalik pun tak boleh kan, tak ngam. Memang dia boleh tahu dah mana atas bawah. Kata ni macam ni. So bahagian yang sini kena perlukan penelitian lah untuk masukkan ke dalam lubang dia tu. Pastikan lubang tu tak ditersumbat, masukkan perlahan. One hour later. So hampir sejam juga lah nak masukkan balik ke sini, nak masuk ke dalam sini kan. Oh, dah hampir fed up kat tadi lah. Cara nak masukkan ke dalam, dapatkan ketepatan untuk masukkan pin ni ke dalam sini. So rasanya kalau pening sangat hantar kedai je lah. RM80 pun RM80 lah, senang bagi dia orang buat kan. Yang penting kita hantar meter, tahu-tahu dah siap, settle. Daripada pasang sendiri, beli murah dekat Shopee, kalau benda ni saja 30 lebih yang dah siap filem. Ataupun yang beli yang filem kosong, kita kopek, kita tambah sendiri dalam RM20. Lepas tu nak buka lagi, nak cuci lagi apa semua, lebih hantar kat orang buat lah RM80, dia charge RM80, RM70 pun ada. Yang hantar meter je, biar suruh dia buat lagi senang lah. Kita tunggu dia tahu dah siap dia, pasang kat motor je lah lepas tu. Daripada nak buat macam ni, nak masukkan sini ke sini tadi, ni ambil masa ni. Ni saya pun kena kepit lah, pasang balik yang ni. Yang ni penting ni, kalau dah masuk yang ni semua ni, kita ikat yang ni. Memang payah lah sebenarnya. Yang sekarang ni nak kena tap siap semua ni lah, solderkan balik. Tadi dia guna jarum nak besarkan balik dia, nak check lubang ni, pastikan lubang tak tersumbat tadi dengan penjukil gigi ni lah. Korang macam ni lah kan. Saya ni macam ni lah. Tengok makro kan. Kalau dari segi kualiti, saya punya solder ni memang 5/10 lah. Saya rasa tak ada yang bersentuhan. Buruk gila. Tapi macam ni, walaupun kotor dia, tahu dah nampak, tak nampak je segi. Okay. Macam lagi tak nampak kan. Zoom guna micro tu, nak check semua kontak, ada kontak ke. Tengok memang tadi ada yang sedikit kontak, buat kebetulan. So tak masalah. Sekarang ni nak pasang tu, nak pasang ni, patut kena test dulu sama ada yang ni hidup tak hidup. Kena cucuk belakang ni, tapi tak ada apa ni, apa power station untuk cucuk sini hidupkan ni. Jadi kita pasang dulu lah.
Okay. So, alhamdulillah semua ada balik dah. Dapat sikit ni. Cahaya. So, cahaya. So memang elok lah. Alhamdulillah. Tak check dia punya ni. Sebelum ni memang kabur, tak ingat dunia je. So kalau nampak tapi dah clear lah. Ada reflection daripada bangunan pula kan. Alhamdulillah. So, 6-10 dia Ramus. Sekolah ni saja tak nak bagi hilang kan. Bila dah kita buka, kita letak tempat yang sama. Dia ni gemuk sikit kan. Gemuk sikit. So, yang sebenarnya mungkin ni lah. Kita masukkan ini dulu. Yang kita test tadi. Okay. Dia bunyi. Kat tahan dulu. Bawah sikit mas. Masukkan ni. Satu. Sengitkan sini. Kemudian ni. Kemudian saya akan ni tujuan dia untuk tak keluar lah kesan dia kot. Dia ni cap ni tak keluar kan. Bila kita dah tu, kita check ni lagi lah. Mana kata connection ni betul-betul masuk. Jadi test ni lagi meter. Okay, kalau ada tu okey, alhamdulillah. Kita okey. Ada tak ada yang terputus lah dekat konektor tu. Ini pun sama juga. Kita buka. Dan yang macam saya cakap tadi ni, ini akan masukkan bahagian kat bawah tadi. Ya, bahagian dua tadi tu dekat sini. So kat atas ni, lubang ni kita boleh agak lah dekat mana. So kita dapat dulu sini, walaupun menyengit sikit saya, tak center ni. Tak center. Masuk menyengit. Yang ni pun nampak center masuk. Masuk ketat lah. Kemudian lagi dua skru dekat sini.
Dia ada frame, dekat sini ada lubang sini. Dia yang pegang pula meter ni dengan punya cover tu, handle dengan cover. Kalau kau faham ya. Okay, 2 tempat. Ni baru masuk. Okay, firm sekarang. So cara nak buka dia, nanti korang reversekan lah macam mana video ni. Mana yang pasang awal tu, mana tu yang buka terakhir. Dia reverse. Jadi macam nak buka ni pun sama juga. Sini ada macam klip ni kan. Tekan klip ni, tolak ke belakang, nanti dia akan tanggal lah. Sebab bukan dalam dia ada bentuk 3 segi macam ni. Tak tahu boleh nampak tak nampak. So masukkan dia dekat sini. Kalau nampak macam ni, dekat sini, dekat sini. Dia klik. Mana kata dah masuk lah. Nak buka situ, kena tekan sini lah. Tekan, buat keluar. So meter masukkan macam ni. Bahagian bawah, macam tu, kiri kanan. Masukkan bahagian atas dulu. So ada lampu kita start dulu lah. Mana okey lah lampu. Padam mana. Nanti saya dah custom saya punya ni. Mungkin korang punya pakai lain, skru lain. Dia pakai ni. Saya dah beli, ada screw clip ni. So dalam ni ada punya thread kat dalam lah. Ada hati skru terakhir. Dan kepala yang biasa sini dia ada tempat. Sini kita masukkan, tekan ni lah. Sini pun ada tempat dia. Kita tarik sikit je, tapi biasa kita tekan. Masukkan macam ni je, tekan je. Okey, dah masuk. Sini tekan sikit. Masuk. Okey. Kemudian semua dah letak elok, depan semua dah ada. Sekarang dia masuk. Pejah balik masuk dalam. Macam ni juga, sama juga. Ini dah clear kan, dia masuk elok. Sini ada lagi skru. Ni dunia skru pertama dia sebelum buka apa-apa. Selesai. Lepas tu pasang balik punya cap. Ini cap dia. Masukkan bawah ni, tekan je. Ini dah selesai. Nak buka pada atas ni, tak cabut je. Ini dah selesai. Terus selesailah motor ni. Inilah. Ni dah hidup. Meter, mileage, trip jatuh, trip dia semua nampak. Jam, ada reflection kan, susah sikit lah. Dia aku nampak lah. So itu saja. Harap membantu sebut sedikit untuk korang mana nak buka meter, nak cuba buat sendiri. Ganti meter dalam ni, yang mana sunburn. Sikit sebanyak perkongsian.
Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.